labuh. Tengok kamu, kenangan yang tidak dapat dilupakan oleh Bella Astiloh ketika dia bersekolah dulu di Sandakan Sabah. Rasa mau nangis katanya. Rasa mau nangis. Kenapa ya? Bila kita kenangkan balik pengalaman silam, kenangan kita waktu bersekolah umpamanya, kita akan berasa sebab. Yang pertamanya pasti pada ketika itu Bella Astiloh kehidupannya tidaklah sekaya sekarang. Kebanyakan daripada kita waktu bersekolah dulu memang susah hidupnya. Macam teman jugalah. Itu sebab bila teman dapat berpeluang pergi menelusuri sungai di Ulu Tembeling tu, terasa sebab, rasa mau nangis juga macam Bella Astiloh teman ni. Nengokkan susah payahnya cikgu-cikgu yang datang ke sekolah nak ngajar anak murid. Bukan mudah lah koma ya. Bila kita tengok sekolah-sekolah di pendalaman macam di Ulu Tembeling, di Jerantut Pahang ni, banyak kesukaran yang dilalui. Jadi kalau murid-murid yang berada di sini satu hari nanti telah berjaya, mesti sebab mengenangkan satu ketika dulu begitu bersusah payahnya belajar, bersusah payahnya nak mencari ilmu untuk senang dalam kehidupan di masa yang akan datang. Seperti juga Bella Astiloh ini, dia merupakan anak jati Sandakan Sabah. Bukanlah bandar yang begitu mewah dan besar seperti Kota Kinabalu, seperti Kuala Lumpur, tetapi dia telah berjaya membentuk jati dirinya, menjadikan seseorang yang begitu kuat berpegang kepada nilai kekeluargaan dan berjaya membina kekuatan dalaman beliau dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Maksudnya pengalaman yang telah dibina daripada zaman sekolah sampai sekarang, dia berjaya. Apa saja masalah dalam hidup ini, dia boleh atasi. Dia boleh cari jalan keluar, membentuk emotional resilient dalam dirinya. Jadi apa yang teman cakap ini, sikit sebanyak teman harap dapatlah menyuntik semangat budak-budak khususnya yang nak mengambil SPM pada tahun ini.